Ibrahim bin Adham, ketika dia berdepan dengan seorang askar yang nak mencari suatu tempat, lalu berlaku komunikasi yang salah faham di sebalik komunikasi. Kerana jawapan berlaku komunikasi ni, pertanyaan daripada askar dan jawapan daripada Ibrahim bin Adham ini dengan bahasa-bahasa yang simbolik tidak dapat difahami oleh askar, lalu dianggap macam mengejek lah ataupun berdosa. Okey, sekali dia pukul Ibrahim bin Adham berdarah. Padahal nama tokoh ini sangat harum, orang kenal. Andai kata seseorang tu jumpa, tahu tengah jalan dia ni Ibrahim bin Adham, orang tu takut nak buat uduh-uduh dia. Kerana orang tahu nama dia harum. Seorang wali Allah yang terkenal, Ibrahim bin Adham ini. Andai kata orang tahu dia, jumpa dia, orang tak kacau dia, anak kabur gitu. Tapi orang kena askar ni tak tahu. Dan rasa tertipunya katak dah sekarang, tak apa luka berdarah. Itu pun dia tak kata apa-apa. Kalau kita, kamu tak kenal aku. Kalau kita ni mari dan hati tak sekarang, kamu tak kenal aku siapa dia. Itu buah kita. Tapi Ibrahim bin Adham tidak seperti itu. Bahkan tidak marah, dia kata. Sehingga orang lain menyedarkan orang tadi bahawa, mu tahu tak ni siapa dia orang ni? Orang lain. Bukan dia. Mu kenal tak aku ni, mu katak-katak ni. Aku ni Tok Wali kan. Itu model kita. Tetapi Ibrahim bin Adham tidak. Orang lain yang menyedarkan si askar ini. Mu tahu tak siapa orang yang kau pukul, yang kau cederakan ini? Itulah orang yang nama Ibrahim bin Adham. Dengar nama tu nama tu sudah harum semerbak. Dengar je nama tu, ketakutan. Lalu dia minta maaf lah. Kan dia tak tahu. Seperti itu. Tapi tuannya sendiri tak mengapa-apa. Ini antara ciri kewalian. Baik, antara ciri-ciri lain kewalian ini ialah salamatus sudur. Salamatus sudur dengan erti memiliki jiwa yang dibersihkan Allah daripada hal-hal yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk, dibersihkan Allah daripada ciri-ciri seperti itu. Jadi antara hal-hal yang berkait dengan mereka ini, Allah Ta'ala bersihkan kalbunya daripada sifat sombong, takaburnya, daripada sifat-sifat buruk, permusuhannya, kebenciannya, hasad dekinya. Allah Ta'ala cabutkan itu, bersihkan. Itu antara alamat-alamat kewalian. Salamatus sudur. Kalbunya itu Allah Ta'ala sucikan, bersihkan. Satu ketika ketika Nabi bersama dengan sekumpulan para sahabat, lalu Nabi memberitahu tentang kelebihan seseorang yang akan datang. Nabi cerita, orang berkenan belum datang. Tapi Nabi beritahu ketika Nabi bersama dengan sekumpulan sahabat, dia ambil khabar. Ni lagi akan mari seseorang yang dinyatakan kelebihan-kelebihan tertentu. Tiba-tiba datanglah orang berkenaan. Orang tu tak tahu kala. Tapi Nabi khabar ke sahabat-sahabat lain berkenaan kelebihan seseorang sahabat ini. Jadi bila orang tu datang, sahabat-sahabat ni tahulah, orang ni hak Nabi khabar ada kelebihan tadi tu. Jadi masing-masing sahabat-sahabat ni, sifat dia, perangannya, mereka ni berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu sifat-sifat para sahabat ni, mereka berlomba-lomba nak buat baik, nak jadi baik. Jadi bila ada seseorang yang diberitahu oleh Nabi tentang sifat-sifat baiknya itu, dan tiba-tiba mari orang tu, dia pun tahulah orang ni mesti ada keistimewaan. Jadi masing-masing pun nak tahulah kat mana keistimewaan orang ni. Lalu mereka pun tanya, apa rahsia amalanmu? Mana rahsianya amalanmu ni? Apa benda yang melebihkan kau daripada orang lain ni, sehingga Nabi beritahu kelebihanmu ini? Apa jawapan sahabat itu? Saya lupa namanya, lama kisah ni. Sahabat tu kata, dia rasa aku tidak ada apa-apa amalan istimewa berbanding orang lain, kecuali satu.
Dia kata, aku tidak ada apa-apa amalan istimewa berbanding orang lain kecuali aku tidak memusuhi sesiapa pun. Itu tepat dia. Aku tidak memusuhi sesiapa pun. Itu antara ciri-ciri kewalian. Salamatus sudur. Allah Ta'ala sucikan, bersih hati daripada hasad dekinya, daripada musuh orang, benci dengan orang, sangka buruk orang macam-macam yang tak ada dasar macam-macam lagi lah. Hal-hal yang buruk dalam hubungan dengan manusia ni dan sebagainya itu Allah Ta'ala suci bersih. Itu alamat kewalian. Tapi kalau ada orang mengaku tok wali, balas orang semua. Tekih orang ni, pelaga orang ni. Itu bukan lagi sufi tapi jadi sapi. Bukan sufi tapi sapi. Sapi pelaga kan? Ya pelaga. Tanduk orang ni. Segok orang ni. Itu bukan sufi tapi sapi. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua ini. Kemudian antara ciri-ciri lain kewalian, kita tengok.